rasa handsome bila datang pekan ini. Sebab pekan ini adalah pekan orang handsome. 双是好的，是的。 Kita makan toge di bubur juga. Kalau kena buang lah. Macam rasa? Tolong buang. Terdekat toge kat tu. Hello guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kesan. Kita orang kat Ipoh. Kita orang nak pergi makan-makan kat Ipoh. Selalu kat Ipoh orang datang makan Canning Dim Sum. Awak pernah try tak? Tak pernah. Okay, hari ni saya bawa awak dan awak pergi makan kat Ipoh. Let's go. Let's go. Ni jalan nak pergi Canning Dim Sum. Rasanya dia tutup pukul 3, pukul 4 lah. Oh, ni kat Camp Askar lah. Dah mendung dah ni. Oh, depan sikit kot. Sampai lagi. Cantik lah tempat tu. Turn left onto Labu Cecil Range, then your destination will be on the left. Tu depan tu. Betul. Ni kiri ni. Kalau ada parking. Mana kiri ni? Tak ada. Okey, kau nak kiri. Ni lah Canning Dim Sum. Your destination is on the left. Wah, dah sampai dah Canning Dim Sum. Kita nak bawa suami kita rasa. Sebab saya dah pernah datang sini. Ni my second time lah. Nak parking macam susah ya. Okay, kita dah sampai Canning Dim Sum. Tempat dia cantik. Ni luar dia lah, kawasan luar. Jom. Jom makan. Jom. Depan dia. Laluan masuk dia pun cantik. Ni steak your number. Berapa dulu? Oh. Ada halal, okey? They say, okay. Tom yum ayam. Ini ada Ini sama kan? Yes, ini dalam sama. Ini? Ini shark fin. Shark fin. Yes. Yang bawah ni ialah chicken black pepper. Dan ini ada truffle. Mushroom. Yang tadi ni apa bawah? Ini ialah udang. Udang saja. Udang saja. Cuma ini udang sama juga tapi atas ada skin. Sedap tak? Nak. Okay, boleh. Okay. So ini ialah last, ialah shark fin, udang, ayam telur. Okay, tak apa. Saja. Nah, yang goreng-goreng dia jaga dia datang. Okay. Thank you. Ni udang ke? Ini campur udang dengan ayam. Nak ni satu. Ini satu cheese prawn roll. Ni dalam dia apa? Dalam dia ada udang. Dalam buat lah. Okay. Satu. Kita try. Itik salad. Oh, tak nak. Ni apa? Ni yoza, kopis, udang ayam. Dumpling. Ni egg tart, ni sotong. Yang ni apa? Yang ni siu pao, dalam dia ayam. Oh, okay. Ni yong tofu, yoza. Nak ni. Okay, ni satu. Okay, cukup.
Ni yang kita orang pilih. Ni macam sedap kan? Jom kita try. Tapi gelap sikit kawasan ni. Kita try ya. Sedap kan? Sedap. Enak rasa ni. Udang. Oh, susahnya. Udang fresh. Udang fresh. Mana? Sedap, udang sedap. Wih, sos dia sedap oh. Jom. Sos dia sedap. Enggak ah. Gelap. Sedap. Enak eh? 双是好了，是的。 Lagi lagi. Game kroket. Game kroket. Okey. Lawan tak faham kroket, kita kata keladi ayam. Ya, keladi. Keladi dalam isi ayam eh. Ya, isi ayam. Lepas tu di sini. Ni dia kata tadi yam. Saya nak try. Macam curry puff. Macam curry puff. Unik lah, unik. Besar. Besar. Sedap. Dah, okey. Okey, kenyang. Kita dah habis makan. Sedap, banyak choice. Lepas tu rasa fresh. Dia punya dim sum tu. Recommended guys. Macam mana bos? Sedap tak? Ui, sedap. Lain dia Fresh punya. kan? Fresh. Fresh. Sedap. Memang recommended. Recommended. Sedap. Okay, kita nak pergi tempat lain. Let's go. Tak tahu nak pergi mana. Sebab sekarang tengah jam, musim cuti. Kita pusing-pusing Ipoh dulu. Ipoh pun macam nak hujan ni, mendung. Mendung je. Rumah kat sini cantik lah. Okay, jumpa next destination. Okay, Ipoh. Dia ada sambalnya. Ada ramai. Dekat dah kan? Yang goreng. Yang tepi. Tauge masin. Tauge tak ada. Thai ada? Thai apa ha? Thai dengan Okey. Sotong. Tauge, timun, sambal. Sambal. Oh. Okey, cukup.
Tak nak, tak nak. Ini. Okay. Thank you. Ni sambal nyok ni yang special dengan toge dia kan. Jom kita try nasi kandar pekan lama. Kita makan toge di kubur juga. Kalau kena buang ke? Macam rasa? Tolong. Belum buang. Bismillah. Terdekat toge kat tu. Sedap. So good. Licin. Sedap. Padu. Sedap. Nasi kandar pekan lama. Okay. Sedap. Sedap tak? Sedap ke? Nasi kandar pekan lama Ipoh. Sedap. Sedap tak, Pak? Oi, terbaik. Dia rasa macam orang lama punya masakan Authentic. Kari dia tu, kuah dia tak rasa rempah sangat. Tak rasa, tak tahu nak cakap, macam rasa dia tu cukup, tak masin sangat, tak pedas sangat kan. Tapi saya tak tahu lauk dia, macam lauk dia tak banyak choice, tapi macam ambil je lah ayam. Lauk dia tak banyak choice tu yang membuatkan dia spesifikkan lauk dia, and then dia punya rasa tu memang rasa anak jati dah melekat. Yang sedap tu sambal kelapa tu, sambal nyok orang panggil. Oh, yang tu sedap Dia macam bagi rasa tu cukup lah, masam, masin, manis macam tu kan. So kita nak pergi mana next? So dia punya ranking sekarang nasi kandar Kampung Melayu nombor 1. Oh, Melayu nombor 1. Yang ni nombor nombor 2 Pekan Lama. Tempat dia kecil je, memang sempit lah. Tak sangka Ipoh punya nasi kandar padu gila. Last Memang fight lah last Penang. month kita datang nasi kandar ayam merah tu. Yang tu pun kita dah rasa sedap kan. Tapi yang tu lain, ni level lain. Dua-dua ada keistimewaan masing-masing. Ipoh. Okay, jom kita pergi jalan tempat lain pula. Aduh Ipoh.
Yasmin Kong Heng. Atas ni hotel ni. Hotel yang Sekeping Kong Heng. So kita lagi jalan mana? Pusing-pusing. Banyak kafe ni. Old Town White Coffee yang oh ni. Jom kita try cendol dekat ini pekan orang handsome Ipoh. Kawasan cendol Abang Kacang. Kedai cendol. Oh, unik Oh, asik Jom kita try. Ni bukan favourite awak? Jom, order sini. Ya. Ada durian biasa ABC. Durian biasa ABC. Pulut habis. Jagung ada? Ya, biasa kacang jagung. Kita campur. Oh, Durian. dah tahu. Durian satu, biasa satu. Makan. Atas ni Oh, macam ni. Ni dulu saya belajar guna ni. Oi, panjang ni. Saya dulu pandai guna ni. Saya pergi belajar sempua. Apa? 1、2、3、4、5、6、7、8 RM. Ini biasa di durian. Oh. Durian dia besar yang. Kita makan dengan ni apa nama? Hero ni? Rajunikan. Favourite awak kan? Ya, betul. Siapa suka tengok cerita Tamil tahu ke? Jom try. Kedai ni antik. Banyak barang antik. Pelik ni. Jauh. Durian. Gula dia sedap. I like the gula. Cendol dia pun rasa pandai. Tak? Rasa durian. Sedap. Durian. Durian dia. Apa lain? Sedap durian. Durian apa? Di 24. Rasa. Pegang set. Sedap. Apakah pendapat anda? So good. I like dia punya gula merah. Satu durian tu manis-manis. Adakah ni kali pertama makan durian? Cendol? Sama? Sama? Video? Kenapa? Okay, suasana dekat Lorong Kalkiben ni. Ya. Ipoh. Main orang. Macam-macam ada. Budak-budak main macam-macam nak ambil. Kena pau. Itu datang dengan first saya datang dengan Meisu lah. Capybara. Come here.
macam-macam ada. Cantik-cantik eh. Dia macam vibe dia macam kat Penang, vibe kat Penang. Oh ni. Untuk agar-agar dukul kat dia powder je. Ambil. Mana Dania? Oh, ni sedap. Okay, ada bang. Ni lah kedai Harry Potter tu. Ni lah kafe Harry Potter tu. Boleh OOTD. Ada apa? Lagi kita datang. Lagi kita datang balik. Kita pusing dulu dekat sini. Inilah suasana di Kon Kuban Lane, Ipoh. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.48 petang. Ramai orang ya. Kerana hari ini adalah hari cuti sekolah. Okay. Saya nak pen. Ni kafe Harry Potter. Berkonsepkan Harry Potter. Kalau nak makan sini beli bawah juga. Ambil air, duduk atas. Okey. Oh, situ boleh masuk. Situ boleh masuk ke? Turun tangga. Oh. Boleh nak buat video. Kita nak beli butterbeer. Butterbeer Harry Potter minum tu. Awak nak rasa tak? Nak. Ni kena hati-hati naik tangga ni, sekejap lagi dia akan bergerak. Tangga ni sekejap lagi naik dia akan bergerak juga. Macam cerita Harry Potter. Boleh rent kostum. Boleh rent kostum. Ui, boleh OOTD lah. Berapa ringgit? Nak rent ke? RM10. Awak lah satu tu ha. Boleh? Okay, kita akan beli tiket kereta api untuk ke Hogwarts. Yang apa? Rent kostum tu macam mana? Seorang? Boleh pakai dua orang. Dia size Dewasa daripada dewasa. boleh. Nak rent satu, rent kostum. Wow. Kasih nak ni butter cream soda float. Butter cream. Signature. Signature. Satu. Lagi satu. Satu lagi awak nak apa? Spooky ni sudah. Spooky. Strawberry Yang ni mint chocolate cream. Takut awak tak makan kan? Belakang ada basic sikit kat bawah. Oh. Kostum. Satu je. Ada. Nak scarf colour apa? Scarf yang mana? Dia ada merah, biru. Scarf nak Gryffindor. Gryffindor. Hari ni kita jadi Harry Potter. Kita akan pakai hat. Okay, kita ada wand sekali ya. Kita dah sewa kostum. Dapat dah kostum untuk jadi Harry Potter. Sekejap lagi kita pakai. Stay tune. Ni. Okay, ni kita dah butter cream. Butter cream. Ni biasanya ni yang Wingardium Leviosa. Okay dah. Okay. Kita punya butterbeer. Harry Potter. Ni. Hello, Harry Potter. Wingardium Leviosa.
nice lah. Nice. Tempat dia nice. So, kita try minum. Dia rasa macam cinnamon and cinnamon cream macam mana lah. Tempat dia nice. Dia kena penyapu ambil kat mana? Kat bawah. Hei, gayat. Wah, cantik tempat ni. Kat luar nampak biasa je. Vibe macam kat luar negara weh. Cantik gila. Cantik, serius cantik tempat ni. Lagi nak expose. Dia tengah seronok lah Harry Potter dia. Okay. Lari lah, lari. Lari sana ni. Okay. Jap. 1, 2, 3. Macam tu lah best dapat pakai kostum. Dia punya vibe dia macam kat luar negara tengok. Kan? Welcome. Dah, sini satu. Mana yang hamba? Tenang bonggong. Dah habis OOTD. Okay. Jom kita pulangkan kostum. Nak naik tangga balik ni. Oh, tangga pun. Okay, nice place lah tempat ni. Recommended lah cafe ni. Cantik. Oh. Mana nak tengok? Oh, sini nak ambil gambar satu yang. Ya. Sini cantik ni. Ni tangga dia kecil. Takut tu. Okay. Pulangkan balik. Okay. Thank you. Terima kasih. Bye. Ya, dah settle. Dah settle. Macam mana experience? Nak jadi Harry Potter. Harry Potter, ha? Harry Potter. Oh, ada cat miau-miau lah Aisyah. Aisyah mesti suka ni. Ni adalah a water, a water. Ah. I want a water. Petang pun ramai lagi weh kat sini. Tak tahu dia tutup pukul berapa kan? Ni, Tanghulu ni. Menarik lah. Tanghulu. Don't want to try. Dia takkan bagi laluan lah. Tengoklah. Situ ada apa? Ini cantik. Tak ada laluan langsung nak bagi.
makan mi Daud Mat Jasa. Macam mana ha? Sini boleh duduk. Ni ada stiker. Pilih-pilih apa rasa? Mi kari biasa, mi kari special. Bila? Ni? I don't know. Ni? Pilih. Tak ni. Pilih yang nak ni satu. Ni sedap. Nak rokok boleh? Ni berbola ni. Kicap. Kuah kari. Ini ikan kari. Kuah yang taufu. Kasih. Ni kicap. Mi kari. Kuah kari. Kuah yang tofu. Wow. Alah. Nak try tak? Ada toge? Ada toge. Tolonglah. Jom kita rasa. Terima kasih. Uyang. Tak sedih. Buah-buahnya tu. Suapan pertama kuah dia sedap. Ada cair-cair sikit. Jom, tak masak ke? Jom, try ni. Dah try. Padu. Mi dia pula. Oi. Pegang, saya nak kacau mi kicap ni. Tunjuk kicap je lah, tunjuk saya. Ada toge banyak. Okey, dah. Okey. Kicap sedap. Rasanya kuah kicap dia. Licin kita makan. Habis. Macam mana bos? Sedap tak? Aduh. Sedap? Sedap. Kat Sungai Petani tak ada macam ni. So, makan mi kari macam ni sedap tau. Next time datang Ipoh kita makan sini. Sedap. Cumanya dia kena tunggu lama. Ni customer dia ramai weh. Kedai dia kecil, lepas tu ramai. Sejam kita orang tunggu. Tapi makanan sedap. Okey? 26 minit. Ni dua-dua akak punya ke? Ya. Tak tahu. Boleh ke? Boleh. Terima kasih Terima kasih. Tuan. Bye. Bye. Sorry kau lambat. Okey. Okey. Settle makan. Mi Daud Mat Jasa apa tah mi kari. Jom. Jom kita balik. Hari ni kita dah dari pagi pusing-pusing Ipoh.
So sampai masa lah kita end vlog kita kat sini kan. Ya. Sebab perut pun dah kenyang. Makan. Jangan lupa daripada dimsum, nasi kandang, cendol, Harry Potter Cafe dengan ni. Okay. Okay, baik. Jangan lupa like, komen Dah macam subscribe bela-bela sebab perut kenyang. dan share channel Okay. kami untuk kami membuat lagi banyak video yang menarik untuk anda. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.